parking dan buka kan. Lepas tu dia cakap nak pergi beli tiket. Saya pun tak apalah, saya bagilah kan. Bila lepas tu jadi kelama-lamaan dia tak turun juga nak beli tiket. Saya pun tanya lagi kan. Cik, kalau cik nak beli tiket pergilah kan. Kalau cik nak lama pergi tempat parking kan. Lepas tu dia marah-marah kali kedua kan. Dia pun tak apalah, dia kan nak beli tiket juga. Lepas tu kali ketiga dia cakap lama kan. Dia bertanya lagi. Lepas tu kalau lama cik kena buat parking cik, sini tak boleh parking saya cakap. Lepas tu dia maki-maki saya. Dia kata saya bodoh, tak guna semualah. Dia kata gancang dayu kan. Lepas tu saya jumpa lelaki dia. Lelaki dia cakap adik nak minta maaf lah kan. Dia nak minta maaf, dia kurang lah. Mungkin saya pun terkasar apa-apa kan. Bini ni tetap rakam gambar saya dan berkata macam-macam saya. Dia tak boleh terima lah. Lepas tu saya tak nak ambil gambar saya kan. Dia tepih lah gambar tu. Lepas tu dia keluar, dia tendang saya. Laki dia tolak saya. Kena ada tenang? Kena. Kena kat mana? Kat belakang saya. Pasal sini ada CCTV kan. Bila polis lah tengok, bos saya tengok, semua orang tengok. Memang benar betul bini dia tolak tendang saya. Suami dia tendang saya. Dia report polis lah? Dah report lah. Dia dapat report. Dia pun dapat report. Sekarang ni saya tunggu jaga dia lah. Ada terjejas apa-apa tak? Maksudnya jalan susah ke tak ada? Tak ada lah. Sedap-sedap sekejap orang kata kan. Pakcik, Mak Yu memang tengok saja. Dia pun tendang pakcik sekali ke macam mana? Ya? Dia pun tendang pakcik sekali? Tak ada, dia tolak saya. Mak Yu tolak? Mak Yu tolak. Pada tengok dalam CCTV lah. Pakcik tak tahu dia orang, maksudnya itu isteri Mak Yu macam tak tahu lah. Saya tak tahu langsung sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi pakcik kenal lah Mak Yu tu? Saya tak kenal juga. Pasal mula dia cerita dia nak parking. Ni kerabat ni, kita kerabat. Dia tunjuk cerita kan. Oh, dia kata kerabat? Perempuan dia cakap, ni kerabat ni, kerabat. Dia pun tak kisahlah kan. Bukan saya, orang-orang pun saya kadang-kadang saya bagi masa juga kan. Nak pergi tiket, nak pergi bank ke apa kan. Lepas tu lah, lama-lama tu dia tak keluar kan nak beli tiket. Saya pun tanya lah. Itu yang masalah tu. Yang parking tu dia seorang je lah, yang isteri dia masa tu dia memang seorang. Tempat yang tak area mana cik? Area mana? Belah sana. Yang teksi tu begitu tu belah sana. Lepas tu memang tak benar lah parking kan. Betul hari ni pasti tahu tak yang dalam Facebook dia dah ada panggil, saya tak tahulah siapa yang dia panggil anjing tu. Sama ada pakcik ke atau syarikat orang-orang kat sini ke. Itu saya tak tahu. Tapi lepas tu meramai tak geng-geng macamnya orang-orang yang guard juga yang sama dengan pakcik kat sini? Tak ada? Tak ada. Pakcik dengan dia je lah? Pakcik seorang masa tu. Lepas tu barulah ada 2-3 orang nak selesai masalah tu kan. Berapa ramai, berapa lama ke video macam tu? Dalam 40 minit, 20 minit, 40 minit macam tu lah. Video tu sebenarnya part yang dia marah je lah, yang hujung-hujung start kesalahan dia tak tunjuk. Yang salah dia mula dia maki saya pun dia tak masuk kan. Dalam CCTV ni adalah yang gambar dia tendang saya. Bila pakcik kenal yang suami dia tu Nur Syarul Idlan Talaha Mak Yu tu? Bila pakcik tahu? Siapa bagi tahu? Saya pun nak dengar dari orang lah kan. Itu pemain bola tu kan. Itu nanti tak tahu. So pakcik ada rasa bersalah ke ataupun memang salah dia automatik? Pada pakcik lah. Kalau saya menjalan tugas, mungkin bila dia kasarkan saya pun mula diam, saya bagi orang tua kan. Bila tempatnya tak